Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni jom kita buat satu lauk yang simple iaitu daging goreng special. Apa yang special tu? Kenalah tengok sampai habis. Okey, ini dia bahan-bahan yang kita akan tumbuk iaitu 3 ulas bawang putih, 1 akar ketumbar dan juga 3 biji cili padi. Kalau suka lebih pedas, boleh lebihkan cili padi. Bahan-bahan ni kita tumbuk kasar-kasar sahaja. Kalau nak guna chopper pun boleh. Seterusnya kita masukkan bahan tumbuk tadi ke dalam mangkuk. Kemudian kita masukkan 1 sudu besar sos tiram, 1 sudu besar sos ikan. Kalau resepi Thai, sos ikan ni dia macam wajib letak lah. Kalau tak, dia punya rasa tu akan kurang sikit lah. Lepas tu kita masukkan asam jawa. Saya guna hujung-hujung sudu kecil ni saja. Masukkan juga serbuk cili kasar ataupun cili flakes. Yang ni bergantung kepada kepedasan lah. Kalau suka lebih pedas boleh lebihkan. Masukkan sedikit serbuk lada hitam kasar. 2 sudu kecil gula merah ataupun sesuai selera lah. Dan masukkan juga jus limau nipis. Saya guna 1 biji limau nipis yang saiz agak besar juga. Akhir sekali kita masukkan daun ketumbar. Daun ketumbar tu kita simpan sikit untuk hiasan. Lepas tu masukkan air dan kita kacau-kacau supaya rata. Dan pastikan sos ni dia sesedap rasa. Panaskan kuali, saya guna non-stick pan. Kemudian kita masukkan daging. Saya guna anggaran 300 gram. Daging ni kita potong nipis-nipis. Lepas tu kita biarkan daging ni kecut ataupun kering air dia. Saya guna daging ni bahagian yang lembut, jadi dia tak ambil terlalu banyak masa untuk empuk. Okey, setelah daging empuk, bolehlah kita masukkan sedikit garam dan juga minyak. Supaya kita punya daging dia nampaklah garing-garing sikit. Lepas tu kita gaul-gaul sepati supaya garam dengan minyak tu sepati dengan daging. Seterusnya kita masukkan sos Thai yang kita dah buat awal-awal tadi. Dalam mangkuk tu ada lagi balance sikit-sikit kan. Kita masukkan air. Kemudian kita tuang baki sos tu ke dalam kuali. Lepas tu kita kacau-kacau sepati dan kita renyihkan sekejap sampai kita nampak kuah ni ataupun sos ni pekat sedikit. Okey, sekarang kita boleh nampak daging tu dan sos dah mesra, dah sepati dan kuah dia pun dah pun pekat. Bolehlah kita masukkan hiasan dia iaitu irisan daun ketumbar. Kalau tadi dah guna habis daun ketumbar tak ada hiasan, tak apa, kita boleh terus tutup api. Okey, dah siap dah kita punya daging goreng special. Selamat mencuba.